Dia bukan tak popular je, Okey. tapi sebenarnya orang tak nampak benda ni. Dalam industri printing ni memang tak ada orang yang akan ajar, oh ni kelas printing. Okey, kini dalam proses sejak buka kedai masa tahun 2020 Okey, ada premis tu. Dekat mana Tuan Asfar mencari ilmu selain daripada di YouTube tu? Ada join any classes ke, ataupun ada jumpa mana-mana sifu ke kat luar sana? Okey Ji, saya cerita terus terang Ji. Okey. Dalam industri printing ni memang tak ada orang yang akan ajar, oh ni kelas printing. Tak ada. Oh, okey. Dalam market open market ni, semua orang ajar macam mana nak buat jualan dekat Facebook, macam nak buat ads, macam mana nak buat video yang bagus. Banyaknya fokus kepada jualan lah sebenarnya. Banyak fokus pada jualan. Tak ada langsung kelas yang memang khusus untuk printing. Melainkan kalau masuk IPTA ataupun IPTS yang ada jurusan printing lah. Betul Ji. Ji. Betul. Okay. Tapi dulu pun tak ada. Sekarang ni baru ada Ji. Dekat UiTM baru ada. Okey. Means tak adalah baru. Maksudnya dia dah scene ada. Tapi kalau dulu mana ada. Kalau dulu pun dekat IPTA ataupun IPTS, kelas memasak ada, culinary. Betul. Nak kimpal ada, welding. Kalau nak yang pasal machinery buat mall ada. Yang nak electrical ada, yang nak elektronik ada, yang nak buat account ada. Dia bukan tak popular je. Okey. Tapi sebenarnya orang tak nampak benda ni. Dia macam ni. Kalau dalam industri printing ni, dia besar je. Okay. Dia tak ada spesifik khusus yang untuk ajar, okay, printing ni apa. Macam saya cakap dengan Haji tadi, printing ni ada banyak kategori. Okay. Industri mana kita nak masuk? Textile ke, paper ke, packaging ke, nak masuk dalam large scale ke. Sebab setiap industri ni dia punya learning berbeza. Waktu tu tak ada kelas pun yang, oh ni printing. Tak. So adakah sekarang lebih mudah untuk mendapatkan ilmu printing dalam banyak segmen tadi tu? Alhamdulillah, untuk pengetahuan Haji, saya menghadiri kursus di bawah InScan. InScan ni ada satu kursus yang special. Diwujudkan oleh kerajaan? Diwujudkan oleh kerajaan. Okey. Kursus printing untuk startup dengan yang dah kita panggil untuk scale up. Oh, I see. Kayaknya khusus untuk industri printing? Ya, khusus. Okey. So Alhamdulillah saya batch pada tahun 2022. Saya jumpa memang player dalam industri printing. So kita belajar dari situ. Kalau Haji nak tahu, dulu saya memang zero Haji. Sebab saya bukanlah orang yang belajar dalam subjek printing. Bukan juga orang yang belajar pasal bisnes. Sebab saya pun bidang yang lain. Saya dalam electrical engineering. Alhamdulillah daripada kita menghadiri kursus tu, so dekat situ banyaklah perubahan bisnes saya nampak lebih tersusun.